kebanyakan orang raya, balik raya nak tunjuk siapa kaya. Salah lah tu mindset kita. Kita raya sebenarnya kita nak jumpa saudara mara kita yang jauh, and yang mana kita tak pernah jumpa. Kita jumpa setahun sekali. Waktu tu kita nak sembang dengan dia. Tapi mindset kebanyakan orang raya nak tunjuk siapa kaya. Betul tak? Oh, baju nak yang mahal, kereta yang nak sedap. Lepas tu cerita tentang kemewahan sendiri. Itu salah tu sebenarnya. Sebenarnya kita raya balik kacau dodol. Itu momen yang orang kata yang kita takkan jumpa waktu lain. Isi kuih dalam balang. Tapi kalau kita change mindset kita, aku gaji aku 6,000 sebulan, it's not good. Aku pakai baju Elrah,